Bismillahirrahmanirrahim. Jalan straight dia mau pergi. Tengok driving light. Mana awak dia pergi kotu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada pagi ini. Siaran langsung yang dibawakan untuk anda daripada Universiti Teknologi Petronas untuk kita sama-sama menyaksikan siaran langsung kejohanan bola sepak MSSPK MSS Perak, Majlis Sukan-Sukan Negeri Perak bawah 12 tahun bagi tahun 2026. Perlawanan pada pagi ini menemukan di antara MSSD Manjung bertemu dengan MSSD Perak Tengah, di mana ini adalah perlawanan kedua bagi kedua-dua pasukan. Apa yang pasti dah. Lelaki senyap. ada 102. Mana kunci kawan? Ni nampak you pokok tu. Perlawanan hari ini adalah perlawanan bilangan kedua bagi setiap pasukan, di mana pemenang untuk perlawanan kali ini akan ditabal sebagai juara kumpulan dan semestinya apabila menjadi juara kumpulan akan mendapat laluan yang lebih mudah di peringkat suku akhir. Diharapkan pemain-pemain dari MSSD Manjung dapat mempamerkan permainan yang terbaik bagi membolehkan mereka memperolehi kemenangan. Sama-sama kita doakan agar mereka memperolehi kemenangan menentang Perak Tengah pada hari ini. Whistle permulaan telah pun ditiup. Sepakan terus daripada tengah, daripada Syafi Rifki. Pertembungan antara Syafi Rifki dan juga Adam. Untuk makluman semua, semalam di peringkat kumpulan kedua-dua pasukan telah pun bertemu dengan pasukan Hulu Perak, di mana
Manjung menang dengan Hulu Perak 2-4-0, manakala Perak Tengah memenangi perlawanan dengan jaringan 5-0. Sepakan percuma diberikan kepada Perak Tengah dan sepakan ini akan diambil oleh Adam Darwish. Ready game. Hampir-hampir bola itu memasuki palang, memasuki gol. Tepisan daripada hakim terkena palang. Adam membuat gerakan. Masih lagi Adam. Dapat kepada pemain nombor 8 Perak Tengah, Syafiq Rifki. Hakim, semangat Hakim! Semangat! Boleh, boleh! Sepakan penjuru yang pertama kepada Perak Tengah. Bola. Percubaan Abang. Tekan sikit main. Masuk habis. Sampai lagi. Buka awak. Jomlah. Lanjut. kali kedua Perak Tengah membuat serangan yang bahaya di depan kotak gol. Di depan kotak gol Manjung. Rizky mendapat bola. Rizky kalau dijatuhkan, kita berharap tiada apa kecederaan serius yang dialami oleh Rizky. Ayah, kau semangat. Gitu. Hakim. Sikit je Hakim, sikit Hakim. Semangat lah. Adam kesini kita. Fisioterapi pasukan Tak Naim sedang memberikan rawatan kepada Carlos. Sepakan percuma akan diambil oleh Syafiq Rifki. Gi letak, gi. Letak dalam pot, di pot. Letak je. Siap lah, Beng. Letak. Tidak tinggi. Sepakan yang diambil oleh Syafiq Rifki. Acik bagi semangat ni. Ayah ambil lah Syahid. Hei, Cak! Kejarlah bola! Kejar bola! Dia habis, bang. Jangan main takut, main biasa ya. Main macam biasa. Tengok dulu. Scanning. Lontaran diberikan kepada Saya bola. Syafiq Rifki.
Membuat turning, menyelamatkan bola, menolak bola jauh. Semangat. Relax. Malah terbiasa. Lantaran diberikan kepada Perak Tengah. Wafi mencari Ahmad Rizki. Syahir ke depan. Kepada Ahmad Rizki, agak jauh bola tersebut. Satu gerakan yang agak baik. Sana sikit. Kameraman nak ambil gambar ni, nak buat video ni. Hello, ikut dia. Hello. Wafi menanduk bola. Bola sampai kepada Adam. Syafi Rifki. Syazim. Syafi Rifki lagi sekali menyelamatkan keadaan. Hulaiff. Terus kepada Hakim. Hit. Cepat hit Hakim. Agak lambat tindakan yang diambil oleh Syahir di hadapan. Wafi dengan tenang mengawal bola. Wafi dijatuhkan oleh Adam. Okey, shoot. Come on, Ricky. Adam, kesian kita orang dah. Sepakan percuma lagi sekali diberikan kepada Perak Tengah, kepada Manjung. Diharapkan kali ini akan ada cubaan-cubaan yang berbahaya terhasil daripada sepakan percuma ini. Sepakan akan diambil oleh Syafi Rifki. Terus tidak. Bola tidak naik ke atas. Diterima oleh Kala Syafi Rifki. Syahir di hujung sana mengalami sedikit kecederaan. Koi Joy, ingatkan tengok live. Fisioterapi memberikan rawatan kepada Syahir. Terhencut-hencut nampak gayanya. Jauh tak? Firas dimasukkan. Body shield yang dilakukan oleh Syafi Rifki memberi laluan kepada hakim untuk menangkap bola. Saya tidak pasti kenapa pengadil meniup bola, meniup whistle. Sepakan percuma diberikan kepada Perak Tengah sekali lagi. Tapi abang Han aja yang main. Hulaiff berada di tepi mencari Lukesh. Lukesh membawa bola ke hadapan.
Lontaran ke dalam kepada pasukan Manjung akan dilakukan oleh Hulaif. Hulaif membuat lontaran mencari Rizky Carlos berada di tengah membantu untuk mendapatkan bola. Syazim. Bola ref. Woi, bola ref. Woi, ref. Dia dapat bola. Kayu. Bola ref. Kayu punya ref. Tak nampak buat, tak nampak ref. Ref, tengok daripada belakang lah ref. Dia tak buat apa pun. Abang. Main jadi main. Kayu ref. Bang, lek. Sakit keluar. Sakit keluar. Sakit keluar. Kau semangat yang Umi kasi. Syazim memang sepak bola. Orang sepak bola bukan sepak orang. Umi kenyang. Tambah. Kenyang. Ki, jaga jadab tu, Ki. Okey, ready game. Tak boleh tumbuk ni. Kalau tangkap kan. Sepakan percuma akan diambil oleh Adam Darwish. Hakim fokus. Bagi sokong Hakim. Akan terus, saya rasa akan terus masuk ke dalam kotak untuk mencari rakan di hadapan Adam Darwish. Bola melencong ke tepi, dibiarkan oleh hakim. Baik Adam. Baik dah. Clear bola dah. Bergoyang ni, kena ni, jauh sikit. Karang patah, karang tripod ni. Lagi. Bola Iki hari ni. Hulai mencari Wafi. Wafi mengawal keadaan, mengawal bola dengan baik. Firas. Yang tu betul lah kaki. Tu betul kaki dah. Oh, memang rek kayu. Kayu apa? Kayu api. Bola Dam clear keluar. bola dam. Masih lagi tiada serangan yang berbahaya yang dilakukan oleh pasukan Manjung. Lagi, bawa lagi. Bawa tak. Bisa. Betul terus. Clearance oleh Syafiq Rifki. Firas. Wafi balik. Wafi. Itu bukan pas. Wafi kosong, tapi itu bukannya pasti. Ada apa? Main. Adam jadi Messi. Wafi menantuk bola ke hadapan. Dapat kepada Adam. Rizky, adakah satu percubaan? Wafi menerima bola. Wafi cuba untuk mencari rakan tetapi dihadang oleh pertahanan Perak Tengah. Hulaif.
bang. Hakim, Hakim, kali ni jaga betul-betul Hakim. Lagi sekali. Sepakan percuma diberikan kepada Manjung kerana pengadil mengesan sedikit kekasaran ke atas pemain Perak Tengah. Hakim, sama Hakim. Tak boleh tumbuk ke, tak boleh tumbuk keluar. Dan sudah pasti sepakan ini akan diambil oleh Adam Darwish. Bulan. Ambon ada. Dapat ditangkap dengan baik oleh Hakim. Terus ke hadapan oleh Syazim tetapi Wafi menanti bola. Iki. Ulai sebenarnya cuba untuk mencari Lukesh. Tetapi Lukesh sedikit menganjak ke hadapan. Oh, anak demo dapat bola ni. Tunggu dapat bola. Kepada yang sedang menonton, maafkan saya sekiranya saya tidak dapat membaca komen-komen daripada anda kerana saya terpaksa menggunakan third party apps bagi memastikan siaran langsung ini boleh dirakam dan disiarkan dalam bentuk Relax Adam. Takkan tak lepas dah. landscape mode Lompatlah sikit Adam. Lembeklah dah. bagi memberikan lebih kepuasan kepada penonton-penonton yang sedang menonton. Buat bukan tak pandai. Kayu teh. Ni tengok jawab baling dia mana. Ha. Bantu lagi. Baik. Rizal. Bola lagi. Belakon. Belakon lebih. Hati-hati lah weh belakon. Ni bola je Bola telah pun keluar. Jatuh lagi. Kenapa macam itu teguknya tadi? Mana kita buka kan? Ni kotor. Kalau tidak tu mana dia buka? Lain. Aryan dimasukkan mengganti Iki. Ayun. Amar Rizki. Ayun. Keras sikit. Abang kau yang Ada 20 minit kot. Sekejap lagi habis ni. dah masuk. Messi ni. Nombor semalam. Nombor. Tapi sekarang dia dah lain. Mungkin nombor 7. Tapi sekarang dia nombor 7. Tapi sekarang Lukesh. Lejau. Terai Luke. Terai. Janganlah berhenti Firas. hari ini suara orang mana? Syafi Rifki. Orang pula Orang dengar lah kamu sembang. Siapa anak Niha Mansur? Ulive. Bebek kayu lah rep. Kayu api rep. Bagi kad lah. Oh, tahi kita tak ada apa. Takkan selotok ah. Buat selotok ni. Bagi bayar apa? Tahu tuan rumah. Tahulah tuan rumah.
Bang penganjur bang. Main kayu dah. Hai kami tak ada. Kak. Okey nak. Hulai mana hulai? Oh dah. Orang, kami tak ada kak Kita ada Fayat. Tak apa, kita ada Fayat. Hulai diusung keluar. Fayat dibawa masuk menggantikan posisi yang dimainkan oleh Hulai. Baik kiri. Kenapa tak naik bola? Keras sangat ke? Betul. Tanduk lagi. Tanduk sampai ke gol. Tanduk sampai ke gol. Bola dipotong oleh Aryan mencari Fayat. Fayat kepada Lukesh. Lukesh masih lagi memegang bola kepada Firas. Janganlah. Dia berat dia bawa sekali. Takut lagi dia bawa dia. Aryan mencari Wafi depan. Wafi masih lagi mengawal keadaan kepada Rizky Kalas. Fayat menunggu, percubaan akan dibukakan oleh tidak. Lukesh terus ke tengah dan kali pertama saya rasa tangkapan bola, kali kedua. Air rek kayu babi apa tahu. Weh, Rek, cek balik, Rek. Rek kau cek balik rek. Kami tak ada kau. Dah bang, dah bang. Nampak sangat. Apa bangga? Dah, kita kacau sekali tu je, jangan kacau banyak kali. Relax. Kita dah layak semua ni. Dah rugilah kalau kena cut. Kita tak tahu. Rehat separuh masa pertama. Marah sangat. Tadi bola tu. Dia tengok daripada belakang. Bola saja kena bola. Kata mobil. Memang kita betul. Macam mana? Jadi. Angle. Tutup. Tak nampak? Tutup. Kita di sini tak nampak. Sana pula dengan show. Pada rehat separuh masa ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda berbaju merah seorang jejaka kaca. Beliau setiap kali perlawanan yang dianjurkan, beliau sering melakukan analisis dan juga beliau menghayati segala tactical team, segala perkembangan pasukan, setiap jaringan, siapa yang jaring, semua dapat, semua ada data pada beliau. Kita nampak beliau lebih manja, boleh lebih panggilan beliau Abang Firdaus. Ya, Abang Firdaus telah pun berada di dalam live kita. Abang Firdaus sokong Hilir Perak ke? Tak. 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 Kita buat analisis. Di tangan beliau terdapat handphone, di mana di dalam handphone tersebut penuh dengan data-data pemain. Semua ada di tangan beliau.
Beliau tahu di mana kekurangan dan di mana kelebihan setiap pemain. Kita teruskan dengan Katanya tulis aja. Kosong dengan batu padang. Betul. Takkan payah adik Syazna. Yes. Aku SHD. sedikit kesimpulan daripada perlawanan separuh masa pertama tadi. Perak Tengah telah pun membuat 2 percubaan berbahaya. 1 daripada sepakan percuma dan 1 daripada permainan padang yang hampir-hampir memberikan mereka jaringan. Tetapi kekentalan posisi pertahanan Manjung dapat mengekang pergerakan, dapat mengurangkan tekanan yang diberikan oleh Perak Tengah. Kepada yang menonton siaran langsung, terima kasih diucapkan. Teruskan menonton dan sekiranya anda sudi untuk berkongsi link siaran langsung kepada rakan-rakan saudara mara untuk kita meramaikan lagi penonton di dalam media sosial. Sama-sama juga kita titipkan doa agar pasukan Manjung memperoleh kemenangan untuk perlawanan kali ini. Option pergi Petronas sana atau pergi masjid sana? Ni. Jalan tepi. Jalan tepi. Tas ni. Tapi tak tahu lah kalau kita tadi buka. Ambil lah. Apa dia? Saya lagi jauh. Mana? Mana ni? Padang kan? Bagi dia rengat dah tu. Saya boleh masuk dalam tempat orang juga. Cuba aku tak mau mandi tadi. Kita tengok orang. Dia pergi 18 ni. Kita bagi duduk. Aku ngangap daripada tu. Kau tak nak balik pula. Oh. Untunglah. Kita dia belum keluar dia. Kalau you 12, 15, 18. You 12 tak tahu lagi. You 12 tengah tunggu result kumpulan ni dan siapa yang menang kat sana. Ada vaksin ke? Balik.
Perlawanan separuh masa kedua akan dimulakan sebentar lagi. Pengadil telah pun meniup whistle untuk memanggil pemain untuk masuk ke dalam padang. Saya kira pemain pastinya telah bersedia. Diharapkan mereka akan memberi aksi yang lebih menarik daripada aksi yang dipamerkan pada separuh masa pertama tadi. Tiada pertukaran dilakukan oleh jurulatih pasukan. Perlawanan akan dimulakan pada bila-bila masa. Kita menantikan tiupan whistle daripada pengadil. Dan whistle telah pun ditiup. Bola terus dibiarkan oleh penjaga gol Manjung. Hakim mencari Fayad. Fayad masih lagi membawa bola terus ke hadapan tetapi tidak sampai kepada rakan. Agak bahaya di situ Adam. Jangan dibiarkan dia memegang bola. Masih lagi Hakim memberikan kepada Fayad. Tiada kawalan ke atas Fayad. Ke atas mencari Lukesh. Aryan menerima bola, dikliarkan oleh pertahanan Perak Tengah. Ayang challenge ayang. Bola telah pun keluar. Sini ke sana. Tak tahu pada mana tu reserve. Dia pun kompi. Bahaya. Terus kepada Hakim. Sepakan tinggi akan dilakukan oleh Hakim mencari. Tiada sesiapa di hadapan. Belum. Lukesh, baik turning yang dilakukan oleh Lukesh tetapi gerakan Lukesh Ayang challenge Adam. saya tidak pasti apa masalah yang dialami oleh Hakim hari ini. Kesemua tangkapan beliau tidak lekat dalam genggaman. Bola keluar. Lontaran diberikan kepada Manjung. Manjung masih lagi mencuba untuk membuat gerakan-gerakan serangan ke arah pintu gol Perak Tengah. Tahu? Sunyi ya, bawah sunyi ya. Dah, demo bawah kawal ke? Bukan masalah tadi. Urus dia kat situ bang. Bukan tak bagi. Cukup. Kita bagi dah, cukup dah. Jangan bagi lagi. Boleh nak bising. Okey, Fayad. Fayad
Tetapi Aryan tidak dapat membantu untuk menyudahkan bola tersebut. Lukesh Fayat mencari Aryan. Lukesh mengawal bola, ditolak keluar oleh pemain pertahanan Adik. Perak Tengah. Keras sikit. Fayat sikit lagi Fayat. Oh, sikit. Sikit lagi, dekat dah tu Fayat. Dekat dah tu. Main tengah sikit. Ha. Okey. Carlos. Bayar, satu step lagi bayar. Lemah. Diterima oleh Syazim. Syazim mencari Wafi. Wafi menolak bola kepada Danish. Danish membuat gerakan ke tepi. Ditolak keluar bola tersebut oleh pertahanan nombor 3 Perak Tengah. Dan percubaan oleh Wafi ditahan oleh pemain pertahanan. Hakim berada di hadapan untuk menyelamatkan. Danish kepada Aryan di hadapan. Lukesh cuba untuk mendapatkan bola, tetapi Aryan di situ tarik menarik. Baik Aryan, Jangan bagi dia senang Yan. Sepakan percuma kepada pasukan Perak Tengah. Sampai. Lukesh menahan bola, mencari rakan di hadapan. Masih lagi Lukesh, masuk ke dalam Lukesh. Wafi menerima bola, jaga jauh. Danish di tepi padang. Syafi Rifki menyelamatkan keadaan. Kau itu lagi yang bola. Dia balik bola. Wafi challenge Wafi. Danish menanduk bola ke hadapan. Kaki sikit lah. Kaki sikit lah. Dia ajar gitu. Terus ke hadapan. Diselamatkan oleh Carlos. Lukesh mencari Aryan di hadapan. Aryan masih lagi dalam mood larian dan bola telah pun ditolak keluar oleh pertahanan Perak Tengah. Dia bunyi boleh pula. Nampak? Dia bunyi boleh pula. Kalau pulang sini lah.
Lagi keluar je lah. Serius lah macam tu. Serius lah macam tu. Banyak soh je pun. Banyak berlakon. Banyak bagi dia. Apa pun berlakon ni. Banyak bagi banyak tempat. Yang siapa yang? Yang siapa yang? Dia dah panggil pula Jangan pikat. tu dah buka bucu dia tu boleh keluar dah tu. Keluar. Ada lah benda sembun dah. Dia pun nak buang masa gini ya. Ha? Nak buang masa macam ni ya. Ya, betul lah. Tak ada kita berlakon pula. Dia nak sendiri nak jual komponen. Game semalam dia pun dapat 5 pun macam tu. Jalan mana? Pam. Siapa bayar? Tak ada rating. Kenapa? Ya, ada yang atas dah. Kenapa bola keluar? Mana dah boleh keluar? Bola dah keluar ke apa? Bola tak keluar lagi ya. Bola tak keluar lagi ni. Nasib pun tak angkat tengok. Nasib pun tak angkat. Firas, hello Firas. Oh. Hey, 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 hey. Jadi lagu. Pijak, pijak, pijak. Ayah siapa yang support? Ayah support. Hai. Woi, Ram! Mami tai ah, mami tai. Tai Ram! Dia nak kau kan apa? Tengok lelo. Mami tai. Kayu punya Ram. Bodoh mabui. Kali ni betul-betul Ram bodoh. Serius, Arif. Mami rek kayu lah, mami rek kayu. Serius, Arif. Tengok bola macam mana rek? Adam memang itu dia suka jatuh. Kita tahu dah. Dia tarik kaki dia jatuh dulu. Ah, lompat. Kecil, kecil. Dia yang berlakon. Tinggi Dam. Tinggi Dam. Clear. Move clear. Nice. Bye Adam. Good clear Adam. 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 Kami sokong Adam. Sokong Adam. Buat lagi. Adam, good Adam. Nanti jumpa kita makan cokotau. Oi Raf, bola tadi bukan free kick. Bodoh je Raf. Kayu. Awal tadi tak ada nampak dah ref ni. Awal tadi lagi. Tengok kaki tinggi tu rek. Macam jadi kayu pula rek. Apa Firas? Wafi pergi Wafi. Ah, Firas. Standby. Firas, line. Aryan, line. Keluar Dam. Sepakan percuma bola mutar, diberikan tembak kepada bola mutar. Ayo, Manjung. Lagi. Aryan. Come on, Ref. Oi Raf. Oi. Bagi Kak Rek hari ni bagi Kak Rek. Kelos tengah sikit kelos. Payah. 2 step. Gi. Dapat sebiji cantik. Sepakan percuma Go Firas. kepada Gol. Manjung. Bismillahirrahmanirrahim. Gol. Ya Allah ya Tuanku. Bola. Dan Bola bukan. Bola Firas. Raf, tadi bukan free kick Raf. Raf bodoh. Ayah dah fly tu. Syahir dimasukkan mencari Aryan di hadapan
Baik, dia buang juga. Dia pun dah mula buat macam super rimau tu dah. Dah buat lain. Kena ni, dapat ni. Abaikan. Budak-budak ni dapat momentum sikit-sikit dah lagi gol lah. InsyaAllah. Kawan tak tangkap. Bola dekat. Fayat! Ke para? Fayat tepi ni, Fayat! Viras kejar lah Viras. Boda ya. Fikir ke oh? Oh, dia pun dapat fikir tak? Body je pun bukan tarik Ada ni. Tolong kata apa dah. Malah dia kata apa. Body pun fikir Patut je berpaling ni pun. Dia kata apa dah. Rapak. Fayat mana Fayat. Nombor 7 ni baju ni berlaku pandai. Dia nombor 7 tu, dia cari nombor 7. Turun! Buat dah! Hit cepat hit cepat. Cepat Kim. Inilah masanya. Dia tunggu. Weh, Raf! Tarik tu bodoh! Lagi gelap. Fira turun. Bola dulu. Weh, Raf! Kau tak nampak ke player tarik tadi? Bagi Raf! Betul tu! Dah bawa. Lai. Kejar. Fayat laju. Weh, Raf! Tadi bola tarik lah, Raf! Tengok lah elok! Lukas, Firas. Turun lah. Awak. Raf! Raf! Bodoh tinggal kat rumah, jangan bawa ke Padang! Relax. Relax memang. Tak, second half lagi teruk ada panggil. Saya ini punya tepi khusus lah. Banyak pengulas sudah pura-pura. Sudah panas. Mengambil tugas. Ambil tugas saya pula. Ambil ahli tugas. Tugas saya pula. Pengulas sudah. Okey, saya ambil ahli tugas. Pengulang kita. Okey, bola di kaki. Idlan. Kamera. Kena kamera. Okey, saya ambil ahli tugas. Bola pada Wafi. Pada Firas. Pastilah Firas. Pasti. Kau ada. Alah. Kita dah kuda. Dia tak boleh dah. Tak boleh main dah. Main relax. Lukas dikeluarkan dan digantikan dengan Ahmad Rizki. Diharapkan Ahmad Rizki dapat memberikan sentuhan-sentuhan ajaib untuk saki-baki perlawanan. Rolling. Mainlah! Amal Rizki. Okey, buat lagi Adam. Buat lagi dah. Bagus. Okey, Adam. Fayat akan mengambil sepakan percuma. Satu kali. Baget satu kali dah. Kasut baru ya. Masuk kasut baru ya. Kasut baru Fayat. Kasut baru. Iki standby. Iki kecil standby second ball. Standby, second. Standby bola buta. Okey. Tengok lagi satu Chan. Bola yang disepak oleh Fayat sebentar tadi tepat ke penjuru. Tangan tanduk.
tiang gol diselamatkan oleh penjaga gol. Perak Tengah Arif. Aryan akan mengambil sepakan penjuru menanti di hadapan Syahir. Dan hampir-hampir lagi menjaringkan gol. Tak sampai. Hijau stand back, bola dekat. Tak sampai. Wafi tanduk sampai ke gol, Wafi. Tanduk sampai ke gol. Wafi mengawal bola. Syazim mencari Aryan. Agak laju pemain nombor 3 berlari ke arah Aryan. Masih lagi Aryan. Okey, buat lagi. Maju. Syahir, jangan cepat masuk dalam, Syahir. Sembang tanduk. Sepakan percuma diberikan kepada Manjung. Final blood. Tapi Ricky serangan counter attack. Tahniah Adam. Dan pengadil telah pun meniupkan perlawan tiupan wisil. Perlawanan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Secara rasminya di peringkat kumpulan, Manjung di tempat kedua, Perak Tengah di tempat pertama. Tahniah diucapkan kepada pemain-pemain MSSD Manjung di atas aksi permainan yang agak baik yang ditampilkan oleh mereka. Diharapkan di peringkat suku akhir mereka dapat mempamerkan aksi yang lebih baik bagi memastikan mereka layak ke peringkat separuh akhir. Terima kasih di atas sokongan semua. Kita berjumpa lagi petang ni pada masa anggaran 4.30 petang. Assalamualaikum. Boleh masuk arena? Tak boleh.